kita topping dia mixer. Yap. Berapa gram tu bang? Berat bang. Nasi satu portion 150 gram. Berat. Ni Ayam lebih kurang 50 gram. Ni macam ayam KFC bang. Betul. Ayam KFC ni. Ni butter bang. Satu bekal apa? Satu bekas RM10 je bang. Murah bang. Kopi betul. Betul. RM10. Bang, kau balik tutup bang. Kau banyak sedekah ni. Betul. RM10. Baik, yang ni? Ni kuah dia bang. Kuah dia lah. Oh, macam-macam spaghetti tom yum RM8 ni kira yang mahal lah. Oh, baik. Syapalih. Okey, cantik. Dekat mana menjaga dia bang? Dekat bagi salat bang. Yang salat, kau pun buka? Kita orang buka pukul 7 ke atas lah, pukul 8 lah biasa. Okey. 8 sampai pukul 1 atau 2 pagi. Cuti bang, cuti penting. Cuti Isnin Selasa bang. Isnin Selasa, jadi yang ni RM10. RM10 je bang. Kau jangan game aku tau. Betul. Betul eh? Betul. Kau jangan game aku Betul. Murah, musibat murah. Ini tak pedas. Aku request memang tak pedas tau. Tapi dia pedas sikit-sikit. Bau aroma rempah-ratus. Dia potong ayam kecil-kecil bagi kau RM10. Murah. Kau tengok portion bekas ni, murah gila. Aku boleh katakan makanan diet. Kau bagi 8. Syapalih.